Bukan maksud tuan-tuan yang belajar bagus kerja engineer ni tak jaga mak bapak, bukan. Tapi tak ramai yang kita boleh sebut engineer yang sanggup cuti nak jaga bapak. Tak ramai. Tak ramai. Hebatnya al-hikmatul izihtaj. Yang ketiga, dengan bapak ni kata Abu Lais As-Samarqandi, al-ijabatu inda'a. Kita kalau mak bapak panggil, al-ijabatu inda'a. Dia panggil mesti sahut. Dia panggil mesti terus jawab. Muhammad. Ya sahabat. Terus jawab. Jangan sampai dia 3 kali. Muhammad. 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 Kau pekak yang pekak tu pula dia sahut. Yang nama dia tak ada sahut. Apa punya anak? Padahal disebut nama anak Muhammad tu dah puji dah. Yang terpuji. Dan terpuji. Yang terpuji. Kau pekak. Yang pekak orang ni. Maknanya dia esok mampul dong jadi pekak. Jangan. Bapak panggil terus saja jawab. Sebab itu kalau kita rujuk surah Al-Isra, surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Allah Ta'ala ajak satu-satu. Wala taqul lahuma uffin. Engkau dengan orang tua engkau, mak bapak, sebab disebut lahuma, bapak dan mak. Engkau tak boleh sebut pada mereka uffin. Uffin ni maknanya tak boleh mengeluh. Tak boleh dengan mak bapak, tak boleh nak tunjuk gerak. Tak boleh. Tak boleh. Kita mau respect. Dia mak bapak kita. Begitu juga walatan arhuma. Kau jangan tengking-tengking mak bapak kau. Sebab Tuhan punya perkataan huma. Huma hanya dua-dua, bukan kepada mak saja. Wa qul lahuma qawlan karima. Dan kau mesti cakap dengan mak bapak kau dengan bahasa yang paling sopan sekali. Kita tak boleh bercakap dengan mak bapak kita macam kita cakap dengan kawan-kawan kita. Gua ni yang lu payah. Gua tak rasa ada. Lu macam mana dia? Gua ni yang gua pening kepala ada. Macam mana dia? Dengan mak bapak tak dia kata tu. Mak, gua pening lah mak kali. Macam mana? Gini-gini pening. Kau susah mak. Dia kecil mak. Mak dan bapak dia cakap sopan santun. Wahai ayahanda, ananda ni pening kepala. Mengenalkan bos ananda yang banyak songi. Bolehkah ananda pinjam duit $100? Oh, macam pantun lah. Rupanya dia nak pinjam duit. Patutlah pantun. Tapi tak apa. Memang itulah kita hormat pada mak bapak kita. Semua ni kita buat sementara dia masih hidup. Dia dah tak ada, tak guna lagi. Tak guna lagi lah. Saya kira satu perkara kita boleh azam mulai malam ini. Siapa yang ada mak bapak, kita azamlah mulai malam ini. Jangan keluarkan panggilan orang tua kita. Jangan sampai jadi miss call. Maksudnya mak kita call tu macam dia panggil kita lah. Seorang anak yang baik, dia tak akan tergamak membiarkan mak dia telefon, dia tak angkat. Walau dia sibuk macam mana tu. Itu cuba azam. Mana lepas ni tuan-tuan sibuk macam mana pun, tengok telefon berderi mak kita. Macam mana sibuk angkat sekejap. Mak, apa khabar? Mak, bukan mak. Saya tengok suara mak. Bagi saya masa sikit. Kasi telefon mak balik-balik. Biarkan. Jangan sampai miss call. Kita takut mak kita call 2-3 kali kita tak angkat. Mulutnya menyumpah. Oh, kau ni sejak kerja bagus. Kau dah sombong. Aku sumpah kau jadi batu kau kepada aku. Tengok suara jadi batu. Bukan. Yang akan jadi batu. Tambah pula jadi setangkap. Karena mak kita tahu lah. Macam mana kan. Kalau dia sumpah macam-macam. Dia tak tahu. Kita misi. Angkat je lah. Kalau orang tanya, ya awak meeting macam mana boleh angkat telefon? Tak. Ini Quran punya arahan. Allah Ta'ala suruh. Kalau mak bapak panggil, mesti mau jawab. Mesti mau jawab. Saya pernah berjumpa dengan satu orang alim. Dia ni dah berumur lah. Dia ni Presiden Persatuan Ulama Malaysia. Bukan yang sekarang, yang dulu. Persatuan Ulama Malaysia, dia bikin mesyuarat setahun dalam 2 kali je. Diorang susah nak meeting sebab yang meeting ni semua penceramah dengan para ulama. Tuan-tuan tahulah sibuk macam mana. Macam mana mau meeting. Jadi kalau dapat fix tarikh, insyaAllah dia akan jalankan meeting. Bincang-bincang dapat satu tarikh. Dia pun bersuara. Dia chair meeting. Baru dia mula. Tuan-tuan, masih belum telefon. Dia tanya saya bila nak balik. Saya jawab, nak balik ni. Padahal dia nak suara ke situ. Punyalah dia tahan dengan mak. Padahal mak dia tu soalan biasa je.
kau sihat, kau bila nak balik? Mana balik dia? Terus balik. Terus balik. Mak panggil tu terus balik. Tuan-tuan, kita tak dapat buat macam tu. Tak dapat. Kita mungkin ada bertanggung lagi. Tapi yang penting, mak ayah panggil sahur. Tuan, kita bawakan satu kisah Juraij. Juraij ini sebuah cerita sahih yang mana dicatatkan dalam Sahih Muslim tentang kitab Al-Bir wa Salah wal Adab, bab mendahulukan kepada mak bapak daripada sembahyang sunat. Imam Muslim ada masukkan hadis dia. Juraij ini satu watak yang wujud di zaman Bani Israel. Cerita dia disampaikan oleh Nabi. Nabi cerita kepada sahabat. Orang nak dengar tak kata Nabi cerita Juraij? Sahabat suka dengar cerita. Nabi pun cerita lah. Lama dulu ada satu orang alim namanya Juraij. Juraij ni orang muda. Dia kuat ibadat. Jadinya rumah dia sebelah surau. Tiap-tiap hari dia ibadat. Ramai orang datang belajar agama semua. Satu hari mak dia panggil dia. Mak dia rumah sebelah, dia dekat surau. Juraij, oh Juraij. Dia masa tu Nabi cerita tengah semayang. Tapi semayang sunat. Mak dia panggil lagi. Juraij, oh Juraij. Dia tak jawab. Dia lah tengah semayang. Mak dia panggil lagi. Juraij, oh Juraij. Juraij masa tu dalam hatinya berfikir, Ummi am solati, Ummi am solati. Aku ni nak jawab mak aku panggil ke aku nak semayang? Aku nak jawab mak aku panggil ke aku nak semayang? Mak dia satu. Dia buat keputusan teruskan semayang. Tak jawab mak dia punya panggilan. Ketika itu mak dia jadi marah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi cerita mak dia berdoa, Allahumma la yamutu Juraijun hatta yanzura fil wajhi mayamisi. Tuhan, ini anak aku sudah sombong. Tentang jadi ustaz, ramai popular terkenal, Facebook ramai orang ikut, ramai like apa semua. Oh, kau act dengan mak kau ya. Kau jaga Juraij. Kau takkan mati selagi kau tak difitnah berjumpa dengan pelacur, kata mak dia. Mak dia pun handal betul. Dia punya marah luar biasa betul. Doa lah sikit-sikit je. Ini doa, lagi kau tak dukung pelacur, kau tak mati. Kau kena fitnah dukung pelacur. Mak dia sakit hati sangat agak-agak. Mereka cerita Juraij ni saking popular, ramai orang tak suka. Orang yang dia selalu hantam dalam syarahan dia, orang tak suka lah dia. Kalau dia marah orang main judi, yang geng judi marah dia. Dia marah suami tak tanggungjawab. Suami yang malas kerja marah pada dia. Akhirnya buat fitnah, nak jatuhkan dia. Cara nak jatuhkan orang yang hebat ni senang saja, 3 tak saja. Harta, tahta, wanita. Selesai masalah. Tapi dia orang hantar wanita, perempuan. Amoy lah kalau istilah kita. Hantar amoy, cantik punya amoy. Dia ni GRO lah kalau istilah sekarang. Yang boleh main bayar-bayar dia lah. Jadinya perempuan ni profesional. Dia ambil deposit 50% lah. Lagi balance tunggu hasil. Dia ambil duit cengkeram, dia pergi goda Juraij. Tugasan dia adalah kau goda Juraij sampai kau zina dengan dia. Kemudian kau mengandung anak Juraij tadi dan kau buat announcement itu anak Juraij. Itu dia kerja kau. Okey, perempuan ni setuju lah. Dia pun pergi, dia goda Juraij dalam surau. Juraij ni seorang orang muda yang beriman, kuat takwanya. Dia sedang bermunajat zikir kepada Allah, datang perempuan ni goda. Ini perempuan goda, bukan telefon bunyi tau. Kita sembahyang telefon bunyi tu jelik. Ada mesej masuk. Dia perempuan datang, dia pandang Ustaz. Perempuan datang. Wahai Ustaz, handsome ni Ustaz. Dia goda, saya apa nak dapat Ustaz yang macam ni, orang handsome ni gini-gini. Dia boleh tepis je. Sudah tak, jangan ganggu saya nak ibadat. Perempuan ni Nabi cerita, dia goda Juraij hatta uryanun talik. Apa artinya? Dia goda Juraij daripada berpakaian sampai tidak ada selai benang pun pada badan. Dalam surau dia buka selai, dia buat tiger show pula dah depan Juraij. Bayangkan dia joget tiang punya tuan-tuan. Pusing tiang punya joget. Kalau kita lah joget tiang itu masuk RM10 lah katanya. Kena RM10. Tu tip. Juraij ni orang sama. Tak, sudahlah pergi balik. Malukah orang perempuan ni maruah. Akhirnya perempuan tu marah dia. Awak ni apa jenis manusia? Orang lain saya tak payah begini pun dah boleh tergoda. Ini
saya dah tak ada apa tinggal pun tak tergoda lagi. Sudah tak pergi balik. Saya mau ibadah. Perempuan ni kecewa. Dia profesional. Kontrak tak sign. Duit dah ambil. Kerja tak siap. Apa macam? Akhirnya dia kena siapkan kerja. Dia pergi ujung kampung. Dia jumpa satu orang pengembala kambing. Dia nak gembala kambing tu zina dengan dia supaya dapat dia mengandung. Ya, gembala kambing tak payah buka baju pun dapat. Koda dia cerok sikit dapat. Terus zina. Direngkaskan cerita ni panjang tuan-tuan. Orang ini boleh buat satu tajuk ceramah lagi. Saya rengka lah. Sampai masa perempuan yang mengandung, dia buat announcement. Tuan-tuan sekalian, kena Ustaz Jurai. Kena. Baik tak dia? Baik. Baik apa ni anak dia ni? Semua orang dah terkejut. Viral lah ketika itu. Ustaz Jurai ni rupanya ada sisi gelap lah kehidupan dia. Fitnah. Memang kan mak dia lemah, dia fitnah. Akhirnya dia dipanggil oleh majlis agama lah. Majlis agama zaman itu lah. Untuk nak tarik tahu yang apa semua ni. Dia pun kata tuan, saya tak salah. Awak ni salah, awak dah zina, awak. Dia ada bukti. Awak sekarang macam mana saksi pun tak ada. Macam mana awak menafikan? Kalau Jurai beginilah tuan. Saya kalau cakap sekarang bukti tak ada. Boleh tak rasa baik bukti bicara, kasih cat perempuan itu bersalin dulu. Saya akan buktikan itu bukan anak saya. Okeylah, yang majlis agama masa tu kenal dia ni orang baik. Tak apa, kita tunggu 9 bulan cukup, dia bersalin. Ringkas cerita lagi dalam mengandung tu banyak lagi cerita lain. Tapi lain tahu dalam kita sambung. Saya potong lagi cerita ni. Shortcut lagi. Sampailah perempuan ni tersalin. Bila bersalin saja, Jurai pun ambil baby tadi. Dia ambil baby tu, dia tekan tangan dia dekat dengan antara perut dengan dada. Ya babusu man abuka. Wahai anak kecil, siapa bapa engkau yang sebenar? Maka tiba-tiba seluruh orang yang ada di sekeliling mendengar. Bayi itu bercakap, Raqil Abi Raqil Ghanami, bapa saya seorang pengembala kambing. Diam balik Quran. Semua orang terkejut melihat anak Jurai itu bercakap. Sebab itu dalam hadis daripada Abu Hurairah dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi pernah menyebut la yatakallam fil mahdi illa salasatun. Tidak berkata-kata seorang bayi dalam buaian melainkan 3 baby saja dalam dunia. Pertama Isa alaihissalam. Yang kedua wakana fi Bani Israel rajulun yuqalu lahu Juraij. Dan ada satu orang lelaki zaman Bani Israel, ada satu orang baby yang dikatakan anak kepada Juraij. Yang kita cerita tadi lah. Yang ketiga wakana imra'atun turdi'u ibnataha min Bani Israel. Dan yang ketiga baby bercakap bayi kepada seorang perempuan Bani Israel, yang mana ketika dia sedang dukung anak dia, mak dia nampak satu orang lelaki lalu. Agaknya orang lelaki ni handsome, mau ke Aaron Aziz ke apa tak tahulah. Dia lalu, jadi mak dia macam terlepas cakap lah. Handsome-nya. Minta-minta lah anak aku handsome macam ni dah besar. Dia pegang baby. Anak dia boleh pusing kepala. Mak, jangan doakan saya jadi macam tu. Itu orang jahat, mak. Kerjanya merompak orang. Sekian, terima kasih. Anak dia boleh buat public announcement pula macam tu. Itu hadis dalam Sahih Al-Bukhari, kitab Ahadisul Anbiya. Siapakah bayi yang bercakap pada dukungan itu? Ni lain tahulah kita cerita, tapi lain topik lah. Tak sampai cerita bapak tadi. Aneh cerita itu ya. Tapi balik kepada cerita Jurai, apa sebab dia sampai kena fitnah sebegitu teruk? Kesnya tak sahut panggilan. Lepas tu tuan-tuan sekalian, mak bapak panggil, sahut tak? Sahut. Al-Quran yang arahkan. Mak bapak yang ada level tinggi. Kalau disuruh balik, baliklah. Lepas tu kepada ibu-ibu, kalau suami kita, mak dia panggil balik. Janganlah perempuan marah. Sebab kami orang laki-laki, surga kami pada mak kami. Esok kami tak boleh buat apa-apa. Kalau perempuan tak benarkan kami balik, nanti kami jadi anak derhaka. Perempuan benarkanlah. Sebab satu hari esok, anak perempuan yang laki-laki pun begitu akan taat pada perempuan juga. Jangan itu layak, jangan bertolak usul lah. Kita nak jaga semua. Isteri pun kita sayang. Mak bapak pun kita nak jaga juga. Tolonglah beri kerjasama. Itu yang ketiga.
Yang keempat, kata Imam Abdul Lais As-Samarqandi, al-ita'atu in amara bi ghairi ma'siyatin. Hendaklah seorang anak, kalau mak bapaknya atau bapaknya mengajak dia berbuat sesuatu, selama mana tidak maksiat, wajib dia taat pada bapaknya. Wajib. Kecuali bapak dia ajak benda tak senonoh, jom minum bir, itu tak payah ikut. Walaupun wajib taat, kalau ajak minum bir, biarlah dulu, tak payah kita ikut. Ataupun ayah kita ajak murtad, itu pun tak nak. Kalau tukar agama dapat 1,000 minggu depan kita tukar balik Islam, dapat masuk balik agama lain, dapat 1,000 lagi. Suka-suka hati dia mencari kewangan duit dengan cara murtad. Tak boleh. Nasihatkan, tak boleh ikut. Tapi kalau suruh benda lain, itu kena ikut.